Okey gang, sama projek Wira Geran aku ni. So gang, hari ni aku berada dekat Sugar Rim Ipoh gang, iaitu tayar Mega Ipoh ataupun orang panggil rim buntung. Kalau dah datang sini semestinya nak tukar rim kan. Tapi ni aku nak survey dulu. Tengok mana yang sesuai dekat Wira Geran aku ni. So kalau korang boleh tengok dekat sini, Wira Geran aku ni kan. Aku tak pastilah ni rim apa. Macam RPF1 tapi ada 7 cabang dia. Yang pasti ni rim saiz 15 inci. So jom kita tengok-tengok rim dekat rim buntung Ipoh ni. Hello be. Ya be, cari rim kau. Cari rim betul. Tengok dulu yang mana berkenan. Kita buat kira murah-murah. Apa ni, harga buntung. Mantap, mantap. Saya tengok dulu be. Boleh. Beres. Masuk sila. Okey, jom masuk showroom yang first dulu. Apa gang? Memang banyak gila rim yang ada gang. Korang kalau masuk sini tak teracun dengan rim-rim ni, korang memang pelik. Okey, ni tempat yang aku nak tengok. Ni 17. Yeza, aku target nak pakai rim saiz 17 gang. Dekat sini pun ada banyak rim second tau. Harga confirm cun-cun punya. Lepas tu gang, kita ke showroom nombor 2 pula. Yang sini untuk rim kereta-kereta konti ataupun JDM dan juga untuk 4x4 gang. Memang kemas. Ke showroom nombor 3 pula. Dekat sini ada lagi rim-rim yang cun teruk punya gang. Aku tak tahulah nak cakap apa gang. Memang patutlah sini panggil Sugar Rim Ipoh. Okey, kembali dekat rim Wira. Lepas ni kau tengok kan, aku ada 3 top list rim yang aku nak pilih. Pertama sekali adalah rim RPF1. Okey, ni rim memang legend lah. Jenis old school punya. Memang sesuai lah kalau masuk dekat kereta lama. Kedua kita ada Well Racing. Full ni style. Gaya JDM. Tapi aku ragu-ragu sikit lah. Boleh ke pakai dekat Wira ni? Okey, ramai korang suruh pakai Evan RG kan. Rim ni memang style gang. Tapi dia tak ada warna yang aku nak. So pilihan ketiga aku adalah World Emotion gang. Ini memang rim idaman aku lah masa main Mavi. Dia punya bibir tu memang ngam teruk So RPF1, World Emotion, World Racing. Mana satu korang rasa rim yang menjadi pilihan aku? Okey, apa-apa pun kita suruh dulu brother ni try letak dekat Wira, tengok macam mana kan. Okey, ni World Racing punya. Dapat style juga. Elok aje warna silver chrome dia. Tengok cara dia pusing. Okey, style. Seterusnya ada World Emotion. Alamak, style betul. Rim idaman ni. Cara dia pusing pun style teruk. Seterusnya kita kasih try RPF1. Ini pun style juga geng. Aduh, pening aku nak pilih macam mana ni. So gang, korang rasa aku pilih yang mana gang? Susah betul nak pilih rim yang ada dekat rim buntung ni. Okey gang, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.